doa yang sama ada yang dipohonkan dalam solat atau di luar solat, ada adab dan peraturannya. Tanda situ. Letak tajuk kat tepi itu, ada adab berdoa. Ini menarik nih. Ada adab berdoa. Di antaranya, yang pertama, hendaklah doa itu terpancar daripada hati yang tulus ikhlas. Kita nak doa ni biarlah mari daripada hati kita. Sebab itulah doa orang yang berhajat lebih tinggi darjatnya daripada orang yang kita panggil suruh berdoa. Kita hari ni Masya Allah tabarakallah tak? Bila ada masalah swasta selalu doa. Orang yang nak doa pun sebelum doa tengok dulu. Buka sapu tengok. Kerak. Maknanya RM20 ya. Lalu doa juga tapi atas dasar 20. Lain dia punya standard dah. Buka-buka 200. Ini doa VIP ni. Panjang selalu. Macam mana kita nak mengharapkan doa mustajab? Orang yang duduk muttar, orang yang betul-betul berhajat, itulah patut orang yang berdoa, yang menangis depan Tuhan. Ni kadang-kadang saya rasa pelik jugalah bila kita pergi rumah orang contohnya. Ustaz, kita ni ada hajat gini-gini, minta ustaz doa. Bila ustaz tu doa, dia tak doa pun. Duk buat kat tangga, duk main SMS. Yang paling dahsyat lagi kurang ajar je, duk isap okok kat tangga. Saya panggil kurang ajar ni, tak reti bahasa dia panggil. Suruh orang berdoa ke dia isap okok. Dahsyat ni. Saya kata boleh Tok Lebah tu isap okok ni. Kalau saya lagi balik dah. Mu ni main-main dengan aku katanya. Kau marah sikit dah tu. Bukan kurang ajar lah, kurang adab. Kurang adab. Kita tukar-tukar pula ayat sikit dah. Mana ada orang macam. Jadi kalau kita nak ni, doa yang terpancar daripada hati yang ikhlas, artinya kita sendiri berdoa kerana itu. Sebab itulah di antara doa yang tinggi darjatnya, dia panggil doa bi zahril ghaib, doa di sebalik tabir. Apa doa sebalik tabir? Contohnya sahabat kita sakit, kita sayang tak sayang ke dia? Sayang. Kita bangun munajat waktu malam, ya Rabbi sahabat aku sakit, duduk dalam hospital, tengah ICU, selamatkanlah dia, berilah sembuhlah penyakit dia, tenangkanlah dia. Kita doa. Ni hari ni kalau doa sikit 200 ya doa tak? Tak ada sudah doa lagi, sama masuk dah SMS. Aku baru selesai doa untuk kau depan Kaabah. Selalulah. Kalau one by one boleh tahan juga. Tulis kat Facebook pula tu gambar doa kat Kaabah. Ini doa khas untuk sahabat saya di hospital, sakit jantung. Lagu manalah lagu ni. Ini rusak habis dah dunia hari ni. Dunia nak memuji segala benda yang kita buat, nak suruh orang puji, orang tahu. Ada benda yang kita boleh iklankan, tapi bukan semua benda patut diberitahu. Jadi doa zahril ghaib, doa di sebalik tabir, bila kita ikhlas. Sebab itu yang ikhlasnya. Kita tak minta bayaran, kita tak minta apa, tak minta upah, kita tak minta dia puji, tapi memang kita ikhlas, minta Allah Ta'ala bantu saudara kita. Minta Allah Ta'ala bantu saudara kita. Nah, yang kedua, dipohonkan dengan bersungguh-sungguh dan merayu dengan penuh kesedaran tentang kelemahan diri sendiri dan tentang berhajatnya kita kepada pertolongan Allah yang Maha Kuasa yang menjadi tumpuan permohonan sekalian makhluk. Yang kedua, doa sungguh. Nabi dalam hadis Nabi kata wal ya'zimil mas'alah. Ya'zim maknanya fokuskan, nak betul-betul. Jangan main-main dengan Tuhan. Jangan kata ya Rabbi, aku ni nak gini. Kalau engkau nak beri pun tak apa, tak bagi pun tak apa. Nabi larang. Nabi kata wal ya'zim. Minta je. Jangan kata nak bagi alhamdulillah, tak bagi no problem. Itu dengan kita minta dengan tok hulu kampung boleh macam tu. Minta dengan tok hulu kampung boleh kita buat lang. Dengan Tuhan lah, minta aku nak. Tuhan nak bagi bila, jangan tanya. Ni tak tahannya dia telefon pula dengan saya, ustaz saya 3 tahun dah belajar doa ustaz tu, tak dapat juga. Aduh katamu ni, aku kalau tahu limit tarikh senang pula saya bagi dakwah. Ni doa lepas 3 tahun confirm dapat. Dia telefon, dia kata 3 tahun dah dia doa tak dapat juga, hak ustaz ajar tu. Dah kata kawan saya pun tak dapat juga, nak kata apa dah. Macam-macam cerita. Jadi naknya kita doa betul-betul minta. Jangan apa ni? Jangan main-main dengan Tuhan. Dengan orang tak apalah, kita tahu nak bagi. Orang pun kalau orang mari minta benda dengan kita, kak saya nak gini. Kalau kakak nak bagi, terima kasih lah. Kalau tak nak bagi pun tak apa. Agak-agak apa jawab? Engkau balik je lah tak? Kira confirm tak ada lah. Nampak sombong punya cara minta. Dengan manusia pun kita marah. Allah SWT dia tak mahu macam ni. Nak ya'zim, mesti fokus, mesti minta, tuntut. Jangan dia panggil tuntut.
Jadi kita minta dalam keadaan kita mengadu, ya Allah, aku ni banyak dosa, aku ni sekian, tidak ada Tuhan, tidak ada tempat aku nak mengadu, tidak ada tempat aku nak minta keampunan, tidak ada tempat minta perlindungan kecuali denganmu, ampunlah. Jadi itu dipanggil minta dengan tunjukkan hajat kita. Kalau kita berhajat apa-apa saja pun, ya Allah, orang ni sakit, anak siapa-siapa sakit, tidak ada tempat aku nak mengadu, doktor habis hospital dah pergi, kerajaan pergi, swasta pergi, dah, kita pergi semua tempat, maka tidak ada harapan kami kecuali antas syafi, engkaulah penyembuh. Ni saja, close segala pintu, tak ada orang lain, pintu Allah Ta'ala terbuka. Kata orang, jangan tutup pintu, kerana babus sama maftuh, pintu rahmat Allah Ta'ala luas. Anak ada cerita dulu satu kes, dia panggil hospice. Dengar dah cerita tu kan? Hospice ni persatuan orang-orang yang kena kanser yang tidak ada harapan sembuh. Dia punya hospice ni tajuk dianya persatuan orang tak ada harapan sembuh. Saya kata ini bukan orang Islam punya idea. Memanglah orang barat yang buat, tapi kita sebagai orang Islam tak boleh kata hospice. Kena kata hospice juga, tapi dalam kurungan penyakit persatuan orang yang menghadapi sakit yang sukar sembuh. Sukar tak apa, tak ada harapan, lah. Kenapa tidak ada harapan? Kita tak ada Tuhan, kita ada Allah. Yang beri penyakit siapa? Allah. Yang mengangkat penyakit, kuasa di tangan tu. Kenapa kita lupa dengan Allah Azza wa Jalla? Jadi siapa yang kerja di hospital, tolong modify kita punya persatuan ni, nama dia persatuan orang yang sukar sembuh. Tak apa sukar, tapi tak ada harapan, makna kita close pintu Tuhan. Lah, tidak ada hak untuk kita menutup pintu. Kalau baca dalam buku yang saya tengok motivasi iman dalam Travelog Dr. Al-Jubair tu, dalam syarah saya sebut, beberapa orang bila di reject oleh doktor, tak ada ubat dah dia ni. Memang dia punya tahap kanser ke apa dia, yang tahap 4, 5 orang panggil tu. Kira kalau kira nak mati, memang mati dah. Tahap berapa paling tinggi? 4, 5 tak ada dah. 5 tu kubur dah tu dah. Jadi ada orang dah tahap 4 ni. Doktor kata, kamu ni, bagi saya lah, ilmu doktor tak ada harapan. Dia kata, tak apa doktor, saya minta izin, minta cuti daripada hospital, nak pergi ke Mekah. Pergi ke Mekah. Sampai di Mekah tak ada. Dia pergi dekat Kaabah, ya Rabbi, mu ni Tuhan segala benda. Aku mari ni tak ada tempat nak mengadu kecuali mengadu pada engkau. Sembuh penyakit. Dia pun minum air zam-zam, dia mandi air zam-zam, balik pergi cek di hospital, doktor terkejut. Doktor kata, Masya Allah, tabarakallah, mu pergi campur di mana kanser kamu ni? Tak ada nak kesan langsung, tak ada langsung. Bukan kata dari 4 jadi 1, kosong, 0, tak ada. Itu kuasa Allah Azza wa Jalla. Jadi tak usah kita tutup pintu harapan, tapi janganlah pergi duk cari tok kamak orang kubur-kubur yang pelik, jangan. Allahu Akbar. Saya tengok manusia masyarakat Melayu ni, ini realiti yang berlaku. Semalam bila tuan guru kita meninggal, Allah yaghfirlu, saya pun pergi ke kubur dia. Lepas orang tak ada orang dah pergi. Ramai orang kata, nak buat apa ni? Yang mari itu memang dia orang solat jenazah. Tak ada masalah solat jenazah di kubur. Rupanya bila tak ada orang, ada seorang mula dia pergi duk gosok atas kubur. Bila seorang pergi, hak lain tu 1000 pakak. Saya kata, hey, bangun. Nak doakan, doa aja. Gosok-gosok kubur tak main. Dia tengok saya marah tu baru bangun dia. Kena ada pengawal kat situ. Jadi kubur-kubur orang-orang yang dikira orang alim, orang yang soleh ni memang bermasalah sebab dia orang pergi. Tu kalau tak kawal tu habis tu. Kalau kita buat seming ni, bata ni, tak payah cat, tak payah apa dia, licin nanti. Orang pakai sapu semua ni. Dia akan jadi. Itulah. Sebab itulah doa Nabi SAW, Nabi mengatakan, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan jadikan kubur aku ni seperti berhala yang dipuja. Alhamdulillah Allah kabulkan doa Nabi, maka doa kubur Nabi berpagar. Kalau tak ada pagar, tuan-tuan boleh bayangkanlah apa jadi. Saya ingat licin berminyak dia punya dinding tu. Itu kawalan tu pun gosok lagi. Dah sambil lepas dia punya pengawal dia leka sikit, serak naik lagi. Ada selalu gosok kubur ni. Dia tengok orang. Seorang yang pergi, orang mari selalu ramai. Kata Masya Allah tabarakallah. Jadi saya ada sempatlah engkar mungkar sepatah dua. Lepas tu dah kita tak ada, dia kata jalan tu mari pula boleh jadi. Dengar. Yang ketiga, jangan berputus asa. Bahkan adalah diulang-ulangkan permohonan itu pada bila-bila masa, lebih-lebih lagi pada saat yang berkat. Jangan dek putus asa lah, kata 2 tahun dah minta macam Tuhan tak dengar je lah. Jangan duduk gurau dengan Tuhan. Kita dah sebut dah kan, doa ni 3 cara Tuhan mustajab. Yang penting
Ud'uni astajib lakum. Tuhan kata, mu berdoa, aku perkenankan doa. Mana cara Tuhan nak perkenankan doa? 3 cara. Cara yang pertama, dia berinya apa yang kita minta. Kita minta dapat, alhamdulillah. Cara yang kedua, ditukarnya. Tak dapat yang kita minta tapi diketepikan, dikanselkan dengan benda-benda lain yang kita tak nak. Itu pun alhamdulillah satu keuntungan. Cara yang ketiga, memandangkan doa itu ibadat, maka tak dapat atas dunia, kita akan dapat pahala di akhirat. Ramai di kalangan ulama salafus salih mengatakan, kami tak duka cita tentang kabul tak kabul doa kami. Yang kami duka citanya apabila mulut tak mampu nak berdoa. Duka cita tidak kita? Cuba muhasabah daripada semalam sampai hari ni, berapa kali kita berdoa? Oh, semalam nasib baik saya pergi masjid, ada kot imam doa, kalau tidak tak langsung. Nah, itu pun imam kat depan begini doa, kita belakang sebelah-sebelah. Apa sebelah-belah? Sebelah tangan angkat doa, sebelah tangan duk baca mesej. Ini doa zaman moden nama dia lagu tu. Macam-macam penyakit dunia hari ni nak kiamat. Tengok nota kaki nombor 119. Di antara saat yang naskah Jawi ni 206, muka surat 206. Di antara saat-saat yang berkat ialah masa sembahyang, terutama ketika sujud. Satu. Dan di luar salat pula ialah, pertama sesudah mengerjakan salat. Lepas kita salat kita baca doa. Kedua, sesudah membaca Al-Quran. Lebih-lebih lagi sesudah khatam Al-Quran. Yang ketiga, pada malam Lailatul Qadar. Yang keempat, pada malam Jumaat dan siangnya. Yang kelima, pada hari Arafah. Yang keenam, sepanjang-panjang bulan Ramadan. Ada yang mengatakan hina yuftir, ketika hampir nak buka puasa itu. Satu lagi. Yang ketujuh, semasa meminum air Zam-Zam, dan banyak lagi lah. Demikian juga semasa berada di tempat-tempat yang mulia, di Makkah Al-Mukarramah, di Madinah Munawwarah, di masjid. Itu tempat-tempat yang mulia. Tak perlu kita pergi cari kubur-kubur ataupun pokok-pokok kayu lah. Itu membahayakan itu kesihatan akidah kita. Contoh boleh tengoklah dalam rakaman yang lepas saya sudah sebut ada adab berdoa. Panjang kita huraikan adab ini. Yang ni kita ini selingan saja ni ringkasannya. Jangan berputus asa. Berapa kali jangan tanya Tuhan. 10 kali dah minta. Jangan duk kira lah. Yang keempat, apa yang dipohon janganlah termasuk perkara yang dilarang. Perkara yang dilarang jangan. Saya tak tahu, saya ingat ini termasuk dalam perkara yang dilarang. Ada orang tu pergi baru ni, dia kata, Ustaz, saya mari ni ada hajat besar. Dia kata, hajat apa? Dia kata nak suruh Ustaz doa juga. Kata, apa benda doa? Adalah ni suami dia ni baru kahwin. Habis nak suruh apa? Nak suruh pisahkan suami tu dengan isteri baru tu. Saya kata, saya tak reti. Kalau nak suruh kahwin seorang lagi, saya reti doa. Kata, nak suruh pisah, saya tak reti. Tak boleh, kata ni. Ni masalah. Jadi nak suruh kahwin seorang lagi, kata insya-Allah boleh. Tapi kalau nak suruh pisah orang, saya tak reti. Kata pergi cari ustaz lain lah. Dia kata ustaz tak reti. Kata tak. Nak suruh pisah selalu. Jadi mana boleh? Tidak. Kalau suruh berlaku adil, berlaku apa ni, itu cantik. Tapi nak suruh pisah, saya kena tahu dulu kenapa, apa sebabnya, apa. Jadi panjang cerita pula, tak pasal. Ataupun macam kita ni, bila orang curi barang orang tak, dululah ustaz-ustaz kita duk gurau, kita akan solat hajat biar pecah perut. Mana ada hukum hudud pecah perut? Orang mencuri potong tangan ada, tapi pecah perut ada? Tak ada. Jangan doa pecah perut, doa hidayah biar dia hantar balik barang orang. Jangan mencuri lagi biar dia taubat. Itu tak apa. Jangan. Dan masuk benda-benda yang dilarang, ataupun kita minta benda-benda yang Allah larang. Ya Allah, luluslah permohonan aku minta dengan bank riba tu. Riba saja yang kita nak pinjam tu 200,000 riba dia. Ya Allah, luluskanlah riba 200,000 tu. Ini semua ni dosa. Tak boleh. Nabi kita larang doa al-ism, benda-benda yang berdosa, ataupun qati'atur rahim, nak memutuskan silaturahim, itu dilarang. Yang kelima, orang yang berdoa itu adalah dalam keadaan yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla. Kerana orang yang dimurkai disebabkan perbuatan yang salah, masakan doanya dimakbulkan. Jadi kalau kita makan benda haram, lepas tu kita doa, jadi doa tak makbul. Jadi bukan salah doa, salah kita tak menyediakan tempat dan bekas yang sesuai dengan doa yang kita nak pohon itu. Jadi banyak lagi lah ada lain, di antaranya berdoa itu dalam keadaan yang kita baik, tinggalkan benda-benda maksiat dan mungkar.
Satu lagi tambahan dipanggil jangan melampau dalam doa. Apa makna melampau dalam doa? Dia panggil dalam bahasa Arab kata al-i'tida. I'tida fi doa ni melampau dalam doa. Contohnya kita minta jawatan yang tak boleh orang minta. Ya Allah, berilah kepada saya ni jawatan Nabi. Ada lagi Nabi lepas Rasulullah? Tak ada, tak boleh lagi lah. Jadi kita ataupun diam-diam, ya Allah, biarlah aku jadi Perdana Menteri kau contohnya. Sedangkan kita ni apa ni ahli cawangan pun tak lagi. Jadi minta yang melampau sangat. Mintalah yang berpada-pada yang kita, dan kita minta biar jangan orang panggil mengada-ngada. Macam kita kata, ya Allah aku nak syurga. Cukup lah tu. Al-Firdaus al-ala minal jannah. Syurga Firdaus. Tak apa. Tapi jangan duk sebut, ya Rabbi aku nak syurga lebih kurang dalam 200 bilik ke. Warna dia ada 3 color ke, ada tak dia. Kayu-kayu perabot dalam tu semuanya jati belaka. Itu dia panggil melampau dalam doa. Jangan. Kita minta ya Allah aku nak sekian-sekian. Sama juga orang muda-muda ni kalau nak kahwin. Ya Allah berikanlah kepada saya isteri yang cantik, comel, tinggi, kurus contohnya. Habis benda dia sebut belaka. Tak payah. Minta ya Allah berilah kepada saya isteri yang salihah, yang cantik, baik orangnya, perwatakannya baik, cukup. Pandailah Tuhan beri. Jadi tak payah detailkan dia punya menu tu. Detailnya itu bukan kita pergi restoran ni. Minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang itu dipanggil i'tida dalam doa. Melampau dalam doa tak boleh.